Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Pelakon Puteri Sarah Liana berkongsi keadaan kesihatannya yang merosot sehingga terpaksa mendapatkan rawatan di hospital selepas mengalami masalah batuk berpanjangan. Menerusi hantaran di Instagram, Puteri Sarah memaklumkan sejak beberapa minggu lalu dia sering tidur lewat kerana perlu menguruskan pelbagai tanggungjawab termasuk perniagaan dan pengajiannya. Bagaimanapun keadaan menjadi semakin serius apabila dia mula mengalami batuk yang berterusan selama seminggu. Batuk mula datang, seminggu saya abaikan sebab ingatkan batuk biasa je, tapi setiap malam jadi semakin susah. Tekak, rasa macam dicucuk jarum, nak tidur tak boleh, nak makan pun susah, lepas tu nak minum pun dah tak selesa. Pukul 6 pagi baru saya dapat tidur sebab badan memang terlalu penat. Bila saya bangun, saya rasa sangat lemah. Mak terus bawa saya ke hospital dan rupanya saya ada banyak ulcer dan luka dalam tekak. Susulan itu, Puteri Sarah menasihatkan orang ramai agar menjaga kesihatan, lebih peka terhadap tanda awal tubuh badan supaya tidak mendatangkan kemudaratan. Kalau korang batuk, rasa demam, cepat penat atau badan rasa tak sedap, tolong jangan abaikan. Rehat, makan betul-betul, minum air cukup, tidur kena cukup. Semua benda boleh tunggu. Kesihatan tidak boleh. Dalam masa sama, Puteri Sarah merakamkan penghargaan kepada doktor dan pasukan perubatan atas rawatan serta penjagaan yang baik sepanjang proses pemulihannya.